Assalamualaikum guys, pelabur-pelabur di Bursa Malaysia sekalian. So, semalam saham IPO ke-21 disenaraikan, Peoplelogy. So, buka dia lebih kurang harga IPO dah. Buka 24 sen, harga IPO 25 sen. Kan, ada subscription sangat rendah. Tetapi, kita boleh nampak satu perkara lah. Pada FY, the worst is over lah. Kan, kalau kita lihat, itu masa zaman Pen Global kan, buka terus, MSB buka tak cun kan, Saliran, Dengkil semua kan, cukup-cukup makan je kan. So sekarang kita nampak sama-sama IPO tu dia dah mula okey sikit lah. Macam semalam Peoplelogy ni harga IPO 20 sen dia naik sampai 27 kan. Hari ni pun tadi dia naik juga lah 26.5 kan. Maknanya dapat pulang modal lah kan. So cerita dia tuan-tuan, apa yang saya nampak ialah dia dah off bottom lah. Bulan April itu memang sama-sama IPO teruk kan. So sekarang dia dah off bottom lah. Maksudnya kalau beli saham IPO tu okey sikit lah, boleh pulang modal kan. Dengan harapan apa? Beberapa hari yang akan datang ni saham EcoShop akan disenaraikan IPO So saya kat EcoShop tu biasalah anda pun confirm lah pernah masuk kedai EcoShop kan. Harga barang-barang RM2.40 kan. Nak naik lah RM2.60 dengarnya. Baik, nak jadikan cerita ialah saham tu memang ada subscribe lah. Kat BT pun ada subscribe kan. Ramai orang tak ambil kan. Malah bagi dekat IPO awam pun kurang kan. Subscription dia rendah kan. Tetapi institusi suka saham macam ni. Institusi suka saham macam DIY kan. Saham macam Smart 99 kan, saham yang macam EcoShop ni kan, yang mana branch dia ada banyak-banyak, jual retail walaupun profitability dia rendah kan, tetapi dia berada di seluruh Malaysia kan. Siapa tak pernah pergi Mr. DIY, betul tak tuan-tuan? Jadi FY bajet lah, FY menyasarkan, FY berpandangan yang pada 23 bulan ni apabila EcoShop disenaraikan, insya-Allah harga saham dia akan naik. Kan? Pasal apa? Pasal institusi suka. If dengar lebih 1 bilion institusi apply saham yang ada peruntukan lebih kurang 400 juta tu. Kan? Sebab institusi dia ada duit banyak. Jadi dia simpan duit tu untuk long term. Kan? Yang kita duit sikit, kita nak hit and run je, betul tak? Tapi tak boleh macam tu. Kan? So kalau institusi suka, tuan-tuan, anda sebagai pelabur awam, apa salahnya suka pada saham ni? Kan? Kalau dibuka nanti, kalau buka rendah, apa kata kita beli, kita simpan, kita jadi salah seorang daripada pemilik saham EcoShop ni. Alright tuan-tuan? Alright, kita beri. Assalamualaikum. Bye. Itu saja daripada FY.